Sebelum SPM keluar, pengetua dipanggil oleh pihak kementerian untuk jawab berapa GPS semua sekolah teruk. SPP teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Setelah 3 bulan tidak bersiaran, kali ini kita bersama sekali lagi dengan saya Isaac Ismail sebagai host Sembang Budak Pandai SBP. Ada rindu kat kami ke? So saya harap ramai yang mungkin tertunggu-tunggu video daripada SBP. Dan saya minta maaf banyak-banyak lah Dik, kerana kesibukan dan mungkin jadual yang agak padat, saya tak dapat nak melakukan proses rakaman untuk SBP. Sebenarnya saya rindu nak jumpa anda semua. Dan dalam masa yang sama juga kita ada beberapa masalah teknikal lah yang kita hadapi selama lebih kurang 3 bulan tersebut. Dan baru-baru ni pun kita tahulah dalam bulan puasa kita tak sempat nak bersiaran, malam sibuk dengan berterawih dan sebagainya. Jadi siang-siang tu rasa macam kering pula tekak kalau nak bersembang kan. Jadi kita bawa lah sampai ke bulan Syawal. Sekarang ni masih tak terlalu terlewat lah untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua followers dan juga subscribers podcast channel SBP. Dan hari ni sebenarnya ada topik yang agak menarik yang kita akan kupas. Dan saya tidak kesorangan pada hari ini. Ada 2 orang tetamu khas yang saya jemput. Dua-duanya adalah adinda-adinda saya daripada Sekolah Menengah Agama Persatuan Kajang, alumni SMAP Kajang, ataupun dikenali lebih sebagai Anadi lah. Okay, jadi sebelum saya nak bawa 2 orang keluar masuk ke dalam kamera ni, kita akan bagi senario sikit lah apa yang sebenarnya kita nak bincang pada hari ini, iaitu berkaitan dengan topik SPM 2025. Kenapa sekolah elit pun jatuh? Itu topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Saya rasa ramai di kalangan kawan-kawan daripada Alam Shah, daripada SSP, daripada STF, daripada MCKK, semua tertanya-tanya kenapa result SPM 2025 tu dilihat agak merudum sikit lah berbanding dengan tahun 2024 sebelumnya kan. Kami di SMAP Kajang sendiri pun sebenarnya terkejut bila kita tengok result anak-anak di SMAP Kajang. Dan batch 2025 ni kita target 1.37 1.37, tapi itulah mungkin malam ni kita boleh bincangkan lebih lanjut sebab saya bawakan 2 orang tetamu. Seorang adalah daripada SPM 1996, saudara Yuamri Zaidi, dan beliau juga merupakan mantan YDP PIBG untuk tahun 2025. Dan seorang lagi sahabat saya, saudara Hilmi, yang merupakan mantan pelajar SMAP Kajang batch 1998. Dan beliau juga merupakan YDP PIBG sekarang untuk SMAP Kajang. Okay, jadi selamat datang saya ucapkan kepada Yuamri dan juga kepada Hilmi. Apa khabar? Alhamdulillah. So bila kita bersembang, mungkin dah biasalah dah pernah ada pengalaman bersama dengan SBP sebelum ni. Ilmi ni mungkin pertama kali lah kan. So dalam kita bersembang ni kita santai je, nama pun podcast santai kan. So Sembang Budak Pandai ni tak terlalu formal lah. Jadi topik-topik yang kita pilih ni pun kadang-kadang agak panas. Dan mungkin apa yang kita nak sembangkan ni ada orang yang mungkin bersetuju ataupun ada yang tak bersetuju dengan kita. Bagi kita hanya menyampaikan pandangan kita lah. Terpulang pada anda, sama ada anda bersetuju ataupun tidak dengan kami tak ada rasa kecil hati pun. Dan kalau misal kata ada apa-apa yang anda ingin luahkan, masukkan dia di ruangan komen di YouTube channel ataupun di Facebook kami, di mana-mana platform social media yang video ini dikudarakan lah. Okay? Jadi sedikit caveat lah yang saya nak bagi. So hari ni sebenarnya kita tak bercakap bagi pihak sesiapa pun. Kita bercakap berdasarkan kepada pandangan kami sendiri dan juga berdasarkan pengalaman masing-masing lah. Okay, so sebelum kita nak sembang berkaitan dengan topik ni kan, you mungkin kita dah tahulah daripada
siri podcast. Masa tu kita bincangkan berkaitan dengan infrastruktur SBP yang agak daim bersama dengan saudara Nas dan juga Ziadi kan. Jadi mungkin boleh cerita sikit lah. Ada yang mungkin tak tengok lagi video tu, dia tak tahu lagi latar belakang lah kan? Tadi saya dah bagi senario sikit. Dia punya mukadimah tu yang mana UAM adalah batch 96. Dan mungkin boleh bagi sedikit lagi introduction tentang diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Aizat lah kerana menjemput saya untuk kali kedua. Yang kali pertama kita jumpa tahun lepas untuk kita bincang berkenaan dengan fasiliti di SPP, dan tahun ni sekali lagi dijemput untuk membincangkan berkaitan result SPM yang lepas lah. So saya kira mungkin pemilihan tu mungkin sebab saya ni anak pun baru lepas SPM. So kita nampak sendirilah hala tuju sekolah sewaktu itu dan result yang dapat sebenarnya lah kan. Tu je lah sebut sikit daripada saya. Tu masa tahun 1996 ambil SPM itu, kalau tak keberatan boleh share dengan penonton dapat berapa? Tahun 1996 tu kita kelas ambil account dengan ekonomi. Dan kita dapat 6 aggregate. Alhamdulillah. Tu kita macam melang lah tu kan. Dapat naik pentas lah masa tu kan. Aggregate. Okey, terima kasih. Kembali kepada saudara Hilmi pula. So saudara Hilmi merupakan alumni Smart Kajang Anadi 98. So batch 98 ni agak orang kata apa, popular juga di kalangan Anadi sebab batch 98 lah yang menumbuhkan ataupun yang melahirkan idea untuk menjadikan Anadi sebagai persatuan ataupun pertubuhan alumni Smart Kajang kan. Jadi mungkin Hilmi boleh cerita sikit, sembang-sembang sikit berkaitan dengan latar belakang, mungkin pengalaman masuk ke Smart Kajang dan sebagainya, sebab orang tak dengar lagi tentang Hilmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jemput saya untuk sesi podcast kali ini. Saya Muhammad Hilmi bin Abdul Halim, Anadi 1998. Jadi kedua-dua panelis kita, host dan panelis ni saya cukup kenal lah. Sempat sama-sama dalam pengajian di Smart Kajang dulu. Latar belakang kalau nak ikutkan, saya dalam adik-beradik saya yang sulung, saya yang pertama masuk dari kalangan keluarga yang masuk ke SPP lah, dan adik-beradik. Kemudian diikuti adik saya pun Anadi juga, 99 sorry. Dan adik bongsu jadi abang lah. adik bongsu saya 2016 kalau tak silap, ke 2013. 3 orang 3 orang. Okey. Adik-beradik ada 3 orang. Jadi dekat situ, dan adik bongsu saya pun berumah tangga dengan Anadi juga. Dan batch masing-masing. Jadi macam kita ni macam keluarga besar Anadi lah. Panggil lepas ni special. Dan itu sedikit sebanyak latar belakang lah. Jadi di kalangan kawan-kawan pun dia orang kata saya ni rapat betul dengan sekolah. Anadi. Sampai ada yang kata kau ni ada jampi apa semua masuk sekolah. Tak ada. Itu insya-Allah ada rezeki lah, insya-Allah. Dan anak sekarang pun 2 orang. Anak ada 2 orang masih di tingkatan 5 dan tingkatan 4. Jadi masa masuk ke Smart Kajang tahun 1994 lah kan 93 Disember. Masa kita dulu kita masuk Disember kan. Betul. So masa tu maknanya saya tingkatan 5 lah kan. So macam sebelum ni kawan-kawan batch 98 ni adalah beberapa yang kita dah panggil terutamanya Tok Red kita kan dalam SPP. Kita sembang berkaitan dengan kalau zaman masa Tok Red tu kita cerita pasal filem sebenarnya. Kita cerita pasal macam mana dia boleh terjebak dalam arena penerbitan kan. Jadi itu agak mengejutkan juga. Tapi itulah maknanya batch 98 ni penuh colourful lah, orang kata colourful ni, penuh warna-warni. Saya memang kalau saya ingat lagi masa you all tingkatan 1 tu, yelah kita abang senior tingkatan 5 kan. Jadi masa tu saya dengan Tok Red pun dia cerita pasal pengalaman macam mana kita tarbiyah lah kan, tarbiyah adik-adik ni dan sebagainya. Jadi itulah memang batch 96, 98 ni memang sangat-sangat rapat. Sebab kita kat Smart Kajang ni kalau ikutkan kita tak adalah unsur macam sampai bergaduh ke apa kan
Tak pernah lagi lah berlaku macam tu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita jaga ukhuwah tu dengan kewujudan persatuan ataupun pertubuhan alumni Smart Kajang ataupun Anadi ni, memang kita dapat eratkan lagi silaturahim antara kita, dan banyak aktiviti yang kita jalankan. Dan macam kita tahu, podcast SBP ni juga dijalankan di studio Nadi Suasana milik Koperasi Anadi Berhad, yang mana tuan-tuan perempuan siapa yang berminat nak buat podcast boleh buat di sini. Kita sewakan pada kadar yang sangat-sangat berpatutan. Jadi boleh hubungi kami lah di Koperasi Anadi Berhad, iaitu koperasi milik Persatuan Alumni Sekolah Menengah Agama Sultan Kajang lah. Okey, kembali kepada UAM, kita nak cerita tentang result SPM 2025. Okay, jadi anak tu masa nak ambil SPM, sebelum nak ambil SPM dia kena lalui fasa trial dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh ceritakan persediaan anak-anak Nova ni, sebab batch 2025 SPM ni kita panggil dia Nova. So batch Nova ni kalau ikutkan persediaan daripada awal, kalau kita boleh singkap balik daripada masa mereka tingkatan 4 lagi, so mungkin UAM boleh share sikit macam mana persediaan dia orang tu. Okey, kalau kita tengok sendiri dia, sebab dia compare dengan batch sebelum tu, batch Fidin kan, tahun maksudnya SPM 24 lah. 2024 kan. So memang batch tu agak result tu better lah kan. Kalau kita tengok result sebelum tu 1.48 dan kita punya ranking pun dalam tahun itu dalam nombor 17 SPP lah. So bila tengok nampak performance Smart Kajang tu daripada 5 tahun ke belakang, sebelum tu nampak semakin baik, meningkat. So sekolah meletakkan 1.37, asalnya 1.40. So maksudnya pressure di situ ada lah. So bila mereka tu menjangkau masuk ke tahun 2025, sebab kalau kita perasan tahun 2025 ni SPM 2 kali. Maksudnya awal tahun dan hujung tahun lah kan. Sebab nak cepatkan, nak pendekkan sesi. So mereka bermula persekolahan tu pada bulan 3 tak silap. So maksudnya bulan 3 dan mereka exam dalam bulan 11. Jadi lebih kurang sekitar 9 bulan lah. Maksudnya sesi pembelajaran sepanjang tahun 2025. So boleh dikatakan agak padat lah jadualnya kan. Maksudnya dah start tu. Jadi itu antara, saya nampak lah punca kalau kita nak kembali kepada topik yang kita nak bincang tu. Kenapa kita lihat result SBP khususnya lah, kita lihat pada SBP khususnya sedikit merosot berbanding tahun sebelum. Mungkin sebab tempoh pembelajaran yang agak singkat lah. Sebab dia orang pun dalam yang saya ingat 5 bulan saja cuba habiskan semua silibus tingkatan 5, dan 4 bulan lagi untuk ulang kaji lah. Sebab dalam tempoh tu ada trial pun dia juga, betul dia ada lisan, amali kan. So dia kena tempoh tu lah menyebabkan mereka. Tapi nampak perjalanan pelajar-pelajar ni walaupun tekanan tu ada kan, tapi alhamdulillah mungkin sebab strategi yang dimainkan oleh guru-guru kan. Bila kita tahu proses yang KPM tentu kan, so mereka rancang tu bagus lah. Cuma yelah, kita tahu rezeki tu masing-masing. Maksudnya sebab kalau kita tengok dari segi result SBP tu sendiri lah, kita tengok di SBP hampir 80% mengalami GPS dia meningkat lah. Maksudnya meningkat tu kurang tak bagus lah kan, berbanding tahun sebelum. Okay, untuk makluman penonton-penonton semua, kali tak tahulah yang pengiraan GPS ni dah bermula sejak bila saya tak ingat. Tapi sekarang ni dikira lagi banyak angkanya, lagi besar angkanya, makin kurang teruk sebenarnya. Makin teruk, bukannya lagi banyak tu lagi bagus. Sebenarnya makin kecil lagi bagus. So jangan salah faham lah. Kalau tengok dulu mungkin 1.4, kali ni jadi 1.9 dan sebagainya, bukannya makin baik, sebenarnya makin teruk lah. Okay, jadi balik kepada soalan tadi tu, maknanya persiapan mereka kalau dilihat daripada tingkatan 4 tu, tingkatan 4 tu sebenarnya anak-anak ni kita tahulah dia adalah batch pertama yang tidak ada UPSR. Betul. So masuk ke SBP melalui ujian PKSK, dan dia tak ada PT3, dia terus saja pergi ke tingkatan 5 ambil SPM kan. Okay, jadi apa pandangan UAM berkaitan dengan exam besar yang tak ada ni, yang memungkinkan budak-budak ni kurang bersedia lah, kurang bersedia untuk menghadapi peperiksaan besar macam SPM ni. Sebab kalau kita tengok mereka ni adalah zaman COVID kan. Mula-mula yang ambil PKSK, dan dia orang ambil PKSK tu agak lambat kan. Maksudnya mungkin tak tahulah
soalan pada awal first batch tu mungkin tak tahulah kualiti bagaimana, sehingga kan kita tengok, kalau tengok result tu sendiri, boleh katakan siapa yang ambil PKSK secara teorinya dapat masuk SBP. Macam tu lah. Sebab masa tu awal-awal tu tak ramai, tak macam sekarang. Sekarang ni kalau tengok orang yang ambil ujian PKSK kan, ramai. memang berpuluh ribu kan. Tapi masa tu tak berapa ramai. Maksudnya peluang tu siapa yang ambil terus diterima ke sekolah khas kan, MRSM ke macam tu kan, UKKM masa tu kan ada UKKM untuk MRSM. Maksudnya macam tu. Mungkin kualiti untuk tahun pertama tu mungkin agak kurang berbanding, mungkin kajian tu belum ada berbanding dengan tahun sehingga sekarang lah kan. Jadi itulah maknanya anak-anak ni agak terkejut jugalah kot bila tak ada exam besar UPSR, lepas tu tak ada pula PT3, terus ambil SPM sepanjang 11 tahun belajar di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, baru ambil SPM kali pertama, ambil exam besar begitu kan. Jadi mungkin itu saya nampak ada sikit sebanyak menjadi, bukan nak kata tu punca utama lah, tapi mungkin memainkan peranan juga dari segi result SPM tu mungkin tak begitu baik berbanding dengan tahun yang sebelumnya lah, sebab tahun sebelumnya tu masih lagi ada UPSR so pelajar-pelajar yang diterima masuk tu ada result yang baik, baru mereka maknanya melalui merit daripada UPSR tu sendiri diterima untuk memasuki sekolah berasrama penuh lah. Okay, so kita tinggalkan UAM sekejap, kita pergi balik kepada Hilmi dari segi persiapan anak-anak ni. Kalau kita tengok kebanyakan daripada pelajar-pelajar yang sedang sebab Hilmi anak masih lagi tingkatan 5 dan seorang lagi tingkatan 4 kan mereka ni telah pun war-warkan lah ataupun telah pun dimomokkan lah bahasa kasarnya untuk tidak meneruskan pembelajaran di sekolah berasrama penuh dalam tingkatan 4 kalau sekiranya mereka tidak bersedia. Saya rasa semua pengetua-pengetua sekolah SBP mana-mana lah tak kisahlah sekolah Semak Kajang ke mana-mana pun akan bercakap benda yang sama kepada ibu bapa so, macam tahun lepas batch Astra sebagai contoh untuk tingkatan 4 tahun ni lah kan, masa mereka tingkatan 3 telah pun diingatkan anak-anak mana yang rasa tak mampu tak boleh meneruskan pengajian dalam STEM untuk tingkatan 4 nanti dengan segala hormatnya bolehlah memilih sekolah lain kan. Jadi apa pandangan Hilmi tentang perkara tersebut? So ada juga yang ialah suara-suara sinis lah yang berada di luar daripada kita SBP ni, yang mungkin sekolah harian dan sebagainya, ibu bapa ni kata kalau misal kata dah tak mampu nak bawa STEM apa semua, pergi ke sekolah harian biasa kan. Masa yang awal-awal dulu tak terfikir pula, masa masuk tingkatan 1 tak terfikir pula kan. Jadi dah menutup peluang anak-anak yang betul-betul nak masuk ke SBP ni dah menutup peluang mereka kan. Jadi kenapa tak ditapis daripada awal kan, kenapa masa tingkatan 4 tu baru nak ni kan. Dan ada juga soal-soal sini yang mengatakan yang jadi sampah ni lah within inverted comma lah, minta maaf saya kalau bahasa saya kasar sikit, yang dah jadi sampah ni baru nak hantar balik ke sekolah harian biasa kan. Yang quality cream of the cream je baru stay dekat SBP kan. Jadi mungkin cabaran lah untuk cikgu-cikgu yang ada di sekolah harian ni untuk train mereka dan sebagainya dan memudahkan pula kerja guru-guru yang ada di SBP dan sebagainya kan. Jadi Hilmi lihat benda tu macam mana pula? Okey, pada saya benda tu adalah dia punya weightage-nya. Sebab kalau kita lihat balik di zaman kita dulu, maknanya lepas tingkatan 3 mungkin ada SRP, PMR, mungkin ada PT3. Zaman kita SRP dengan PMR lah. Jadi dekat situ dah ada satu tapisan dari menengah rendah ke menengah atas. Dan pada masa itu juga menengah atas ada 2 pilihan, sastra dan sains. Tapi sekarang tak ada pilihan, semua memang sains je. Jadi dia lebih berat. Jadi kalau pada saya lah, pendekatan yang diambil oleh kebanyakan pengetua ni, ini dia lebih ringan berbanding dulu sebenarnya. Kalau saya ingat saya zaman saya dululah, secara personally, memang waktu PMR tu sekolah dah tetapkan minima untuk naik ke tingkatan 4 mesti ada 5A. Dan matematik dan sains tak boleh B. Dan bahasa Arab minima C. Sebab
tingkatan 4 dan 5 akan ada ambil bahasa Arab tinggi juga. Masa zaman ini ada lagi sastra ke? Ada, masih ada. Masih ada. Kelas Neptune lah maknanya. Uranus Neptune. Okay. Zuhal masa tu ada account. Ekonomi. Dan itu satu tapisan minimal 5A dan matematik sains kena minimum tak boleh B, bahasa Arab minimum C. Dan kemudian bila lepas pula tapisan tu untuk ke aliran sains yang STEM lah, yang di mana pelajar yang ada sekarang mesti minimal 8A. Maknanya budak-budak yang 8A dengan 9A je boleh masuk sains. Priority. Dia priority dekat situ. Bila ada kekosongan baru yang 7A betul boleh diserap masuk. Ada 2 kelas kelas sains. Kelas sains masa saya ada 3 kelas. Kejora. Ada satu planet yang dah tak wujud sekarang, planet Kejora. Kejora, Marih dengan Mustari masa tu. Jadi dekat situ ada 2 tapisan kita tengok. Jadi masa di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni, pelajar-pelajar yang dah lepas saringan tu, mereka lebih cepat menyesuaikan diri lah dengan subjek-subjek yang berat ni. Jadi sekarang ni sebabkan tak ada peperiksaan besar untuk tapisan tu, jadi terpaksa mungkinlah pengetua-pengetua terpaksa membuat bahasa lembut ni kiranya keluar secara sukarela lah, bukanlah kita paksa secara sukarela lah. Itu bukan sahaja untuk grade sekolah, tapi baik untuk pelajar itu juga. Kalau sebab ada pelajar mungkin tak minat kan? Mungkin dia minat account, tapi account tak ditawarkan. Jadi terpaksa ke sekolah lain. Bukannya pelajar tu tak cemerlang, mungkin dia tak ada yang minat dia kan. Jadi kita bagi, mungkin pengetua bagi lebih kebebasan kepada pelajar untuk pilih, dan pada masa yang sama tidak terlalu menekan pelajar ni. Bila dah masuk nanti dia akan tertekan dengan subjek-subjek yang berat ni lah. Itu pada pandangan saya lah. Okey, Yuam rasalah kan bila cerita tentang peksa besar yang kita lalui, UPSR dan juga SRP ataupun PMR, PT3 kan masa tingkatan 3, rasa-rasanya lah antara 11 tahun kita belajar ni, perlu tak ada satu exam di antara ni? Maknanya taklah terus sampai ke SPM, kita ada satu exam tengah-tengah ni. Yuam punya pandangan bagaimana? Macam yang bersetuju tu memang kita bersetuju, dan kementerian pun bila masa tahun sebelum-sebelum ni pun pernah orang suarakan netizen kan, belas dalam Facebook, kembalikan. So kerajaan rasa awal tahun ni menerima cadangan tu lah. So dia akan kembalikan penilaian bagi pada tahun tingkatan 3 dan juga penilaian pada usia 10 tahun kan, maksudnya sekolah rendah, tapi tak ada UPSR tu still tak ada jugalah. Tapi untuk tingkatan 3, tingkatan 4 tu dia akan ada satu exam lah. Cuma dipanggil penilaian macam dulu PT3 lah. Cuma konsep bagaimana kita tak tahulah. Tapi maksudnya usaha itu bagus, cuma mekanisme tu kita tahu macam mana pelaksanaannya nantilah kan. Adakah dia seperti zaman sebelum tu yang masih wujud, ataupun konsep bagaimana kita tak tahulah. Jadi maknanya dalam erti kata lain, bila tengok pada pencapaian anak-anak SPM 2025 ni, memang itu adalah satu perkara yang tidak boleh dinafikan lah. Maknanya kena ada satu exam besar yang menyeluruh, yang mana soalannya semua sama, dijawab oleh pelajar-pelajar, dan tak cukup lah hanya setakat mungkin ambil ujian tengah tahun ataupun ujian akhir tahun dan sebagainya, UASA ni kan. Dan standard soalan dan juga skema-skema jawapan yang disediakan tu pun mestilah mencapai piawaiannya sepatutnya lah kan. Dan tak ada lagi istilah macam sekolah ni nak tunjukkan yang dia dapat keputusan yang bagus disebabkan mungkin leniency dari segi pemarkahan dan sebagainya kan. Jadi itu boleh saya rasalah secara tak langsung boleh meningkatkan lagi tahap kualiti pencapaian anak-anak kita di masa akan datang nantilah. Okey. Jadi untuk ke segmen seterusnya, tapi kita kena berehat dulu sebab ada pesanan daripada penaja. Pesanan daripada penaja. Okey, so kita jumpa lagi selepas ini. Okey. Okay, kita kembali bersiaran bersama SBP, sekali lagi dengan saya Aizat Ismail sebagai host anda. Okey, sebelum kita berehat tadi, kita dah pun bercerita tentang apa yang mungkin menjadi punca lah
kejatuhan GPS di kalangan sekolah-sekolah Ba'as Ruang Penuh ni, dan kita dah pun berbincang berkaitan dengan keperluan adanya peperiksaan besar sebelum anak-anak menduduki SPM pada tingkatan 5 lah. Dan kali ini kita nak masuk topik yang agak sensitif sikit, tapi saya rasa agak relevan dengan apa yang kita bincangkan, dengan apa yang kita nak cuba sampaikan pada hari ini, iaitu perbezaan ataupun perbandingan result SPM di kalangan MRSM jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah Ba'as Ruang Penuh ataupun SBP, yang mana kita lihat MRSM banyak mengungguli lah, mengungguli carta-carta dari segi dia punya GPS tu lebih baik dan sebagainya kalau dibandingkan dengan SBP tu sendirilah. Okey, so untuk membuka tirai lah topik perbincangan berkaitan dengan analisa SPM 2025 ni di kalangan MRSM dan juga SBP, saya nak ajukan soalan pertama saya kepada saudara Hilmi lah. So kalau Hilmi tengok kalau tengok dari segi ranking ataupun dari segi kedudukan semasa lah, kita nampak yang first kali ASP ni kalau consider macam sekolah yang mungkin pelajar dia tak ramai kan, pelajar tak ramai, jadi mungkin dia walaupun dia di kategori SBP tapi dia bukannya SBP macam SBP lain lah, dia memang letak nombor 1 of which dia punya GPS ni adalah 0.91. Okay, lepas tu yang kedua adalah Tun Ghaffar Babur MRSM GPS-nya 1.14 dan yang ketiga Gebencih MRSM juga 1.195 dan kemudian Taiping MRSM Taiping 1.22, yang kelima Penggelan Cepa MRSM 1.25 dan yang keenam KKB KKB pun MRSM 1.28 dan yang ketujuh baru kita nampak SBP di situ sekolah Tunku sekolah Tun Fatimah lah STM 1.38 dan nombor 8 SESMA SBP 1.47, nombor 9 SAS SBP 1.47 dan nombor 10 KISAS Kolej Islam Sultan Alam Shah 1.53. Jadi kalau kita tengok top 6 sebenarnya adalah di kalangan MRSM. Okey. Jadi Hilmi punya pandangan berdasarkan kepada ranking yang ada ni, walaupun yelah kadang-kadang setengah orang dia tak suka cerita pasal ranking sebab ranking ni kadang-kadang tak boleh nak pakai sangat. Mungkin ada sekolah yang ambil 9 subjek, ada sekolah yang ambil 10 subjek, macam Semak Kajang ada 11 subjek dan sebagainya. Kalau campur lagi dengan bahasa antarabangsa ada 12 subjek kan. Jadi orang kata ranking ni tak penting tapi bagi saya, kita walaupun kita tak cakap tak penting, tapi selepas result SPM keluar tu masing-masing duk menyusun ranking. Jadi kat situ memang kita dah dapat lihat especially di kalangan kawan-kawan yang alumni SBP ni, dia nak tengok sekolah dia tu berada kat mana kan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni banyak yang diungguli ataupun dikuasai oleh pelajar-pelajar daripada MRSM. Jadi mungkin Ilmi boleh komen sikit macam mana Ilmi nampak ranking tu. Okey. Saya agak setujulah macam cakap ranking tu kurang penting, tapi kita tak nafikan ianya sebagai penanda aras. Kalau tak kita nak ukur pakai apa kan. Jadi bila kita tengok ranking tu di kalangan top 10 tu mostly memang MRSM. Jadi kalau kita nak bandingkan kata sebab COVID masa pendek semua COVID, semua sekolah COVID, SBP pun COVID. Jadi kalau dekat sini kita tengok mungkin yang paling ketara lah trend pembelajaran lah. Cara macam mana MRSM drill pelajar tu mungkin berbeza dengan SBP. Dan mungkin pendekatan pihak pengurusan MRSM sendiri, macam mana diorang turun ke padang kan, pergi melawat pelajar, dan kalau ada isu mereka settlekan serta-merta. Jadi perkara-perkara macam tu lah mungkin pihak SBP mungkin boleh belajar. Kita nak bersaing secara sihat lah. Apa yang best practice dekat sana kita cuba terapkan di SBP. Kalau dan mungkin kita boleh nampak hasilnya setelah kita implement best practice yang di MRSM dan kita terapkan di SBP juga. Sebab kalau nak ikutkan kedua-dua sekolah ni rata-rata memang pelajar yang cemerlang. Mungkin cara kita bentuk pelajar tu ada yang perlu ditambah baik lah. Okey. Jadi saya setuju dengan pandangan Ilmi tu, dan kita nampak memang sepatutnya
bahagian pengurusan SBP ni mengambil langkah drastik dengan cuba orang kata belajar daripada pihak MRSM. Mungkin saya tak tahulah apa kekuatan ataupun kelebihan cikgu-cikgu di MRSM tu sendiri, macam mana diorang drill anak-anak di MRSM, ataupun mungkin daddy MRSM Datuk Ashraf Wajdi Dasuki, kita punya senior di UIA dulu. Mungkin dia pun ada teknik-teknik tertentu yang dia dah buat untuk pastikan cikgu-cikgu ni drill anak-anak dan sebagainya, dan dia selalu nampak turun ke sekolah-sekolah, melawat dewan makan lah apa semua kan. Jadi perkara-perkara macam tu mungkin menjadi satu suntikan semangat lah kepada anak-anak yang mana diorang ni nampak pengerusi MARA sendiri turun ke Padang. Jadi dia secara tak langsung mendatangkan semangat barulah untuk anak-anak ni belajar dengan cemerlang dan sebagainya lah kan. Jadi kembali pada UAM berkaitan dengan ujian kemasukan ke MRSM. Kalau kita tengok tahun 2000 lah kan, ketika mana COVID tu kan, diorang ambil ujian PKSK tu, dan di MRSM ada UKKM UKKM kan. Jadi dua ujian yang berbeza. Betul. Dan ini sebelum berlakunya penyelarasan ataupun yang sekarang ni dibuat sistem ujian kemasukan ke SBP dan MRSM ni adalah satu ujian yang sama, platform yang sama. So ketika itu platformnya berbeza. UKKM untuk MRSM, PKSK untuk SBP kan. Adakah ini juga menjadi faktor? Menjadi faktor kenapa anak-anak di MRSM ni dilihat lebih cemerlang berbanding dengan di SBP? Untuk komen bab PKSK dengan UKM, sebab saya ada anak 4 orang. Maksudnya 4 orang tu semua di SBP. Yang paling kecil pun tingkatan 2 sekarang. Maksudnya mereka ni, keempat anak ni memang menduduki kedua-dua exam, UKKM dengan juga PKSK. Tapi rezeki dapat SBP. Bila ditanya pada anak tu sendiri kan, tanya anak ni macam mana exam PKSK, dia kata okey. Bila tanya macam mana ujian UKM, dia macam jawapan dia agak susah, dan cara soalan dia pun berbeza. Mungkin kualiti di situ yang menyebabkan kemasukan ke SBP dan ke MRSM sedikit berbeza kan. Mungkin MRSM memberi grade soalan yang susah menyebabkan pelajar-pelajar yang betul-betul power masuk ke MRSM. Dan SBP ni mungkin disebabkan mungkin ada kota juga, mungkin juga kan. Kita tak nafikan benda tu. Mungkin kualiti menyebabkan kemasukan second choice, maksudnya last lah, maksudnya yang baik-baik dah masuk MRSM, yang kurang sedikit itu pilihan tu, so masuk ke SBP. Mungkinlah itu yang sehingga kan yang tahun lepas lah baru decide disekalikan, bukan sebab isu dia soalan tu sendiri, tapi sebab pemilihan tu agak kelang kabut bila serentak. MRSM pun ambil dulu, so ada yang tolak. Tu yang menyebabkan kementerian putuskan kita sekalikan. Kalau tidak sebelum tu rasa kalau tadi isu tu, rasanya sampai sekarang pun masih MRSM akan tetap guna peperiksaan mereka untuk pengambilan pelajar mereka ke MRSM. Kalau tengok nombor 2 sampai nombor 6 tu dalam ranking tu adalah MRSM Bitara. Betul. Jadi kalau mungkin Yuam boleh komen sikit berkaitan dengan kecemerlangan mereka ni, disebabkan mereka ni memang cream of the cream yang masuk ke MRSM Bitara tu. Kalau kita tengok memanglah projek daripada apa yang dibuat oleh pihak MRSM tu betul lah. Maksudnya dia akan mengambil asingkan maksudnya pelajar-pelajar tingkatan 3 yang cemerlang, dia akan kumpulkan di 4 MRSM Gemencih, Taiping, PC dan juga Tunggafar lah, Tunggafar kan. So memang dia projek tu. Tapi kita tak boleh nafikan juga sebenarnya. Sebab kalau kita kata sebabnya MRSM Bitara ni memang yang terbaik, tapi kita kena yakin, dan kementerian pun, SBP pun kena faham bahawa kita ada sekolah-sekolah elit. Contohnya SAS, SSP, Intergom, STF, TKC. Itu sekolah-sekolah yang boleh dikatakan sebenarnya seakan-akan Bitara. Sebab mereka ini suatu pengambilan SPP ketika 1 pun sebenarnya melalui proses pemilihan berbanding sekolah-sekolah yang biasa. Dia kena akui. So sepatutnya sekolah-sekolah ini kena mendominasikan ranking dalam SBP lah. Tapi tidak kan. Maksudnya kita kata sebab dia orang letak, sebenarnya kita juga ada sekolah-sekolah elit yang pihak kementerian kena tengok di mana kesilapan kita menyebabkan ranking hampir 80%. Dan saya difahamkan oleh
pengetua sendiri, sebelum SPM keluar, pengetua dipanggil oleh pihak kementerian untuk jawab kenapa kenapa GPS semua sekolah Teruk. SPP teruk, kan? Sama ada nak salahkan sekolah ataupun KPM tu kena tengok sendiri, tanpa menyalahkan pihak sekolah kenapa teruk, kan? Mungkin pendekatan macam tadilah. Pihak kementerian tu sendiri, pendekatan adakah setaraf ataupun dengan apa yang dilaksanakan pihak MRSM kan? So kena tengok benda tu. Okey. Ilmi pula, kita tengok Kak Ilmi, dalam ranking tu dah nampak pula sekolah yang bukan SBP dan juga MRSM, iaitu SMKA. Dan kalau kita tengok yang mengungguli carta tu nombor 12, SMK Agama Putrajaya ni bekas abati sekolah Semua ni. Putra. Semua Putra ni kan, betul SMKA Krian So dia punya GPS 1.54, 1.56. Jadi ni bukannya calang-calang punya result ni, memang bagus ni. Jadi kalau Elmi boleh komen sikit tak, macam mana yang Elmi nampak lah keberadaan SMKA. Kalau kita tengok result sebelum ni, mungkin ranking tu tak boleh mencapai top 20 pun. Kebanyakan yang diungguli oleh SBP dan juga MRSM, SMKA mungkin lepas tu baru nampak dia orang punya nama dalam ranking tu. Okay, mungkin Elmi boleh komen sikit. Okey, yang pertama sekali SMKA pun dia melalui proses permohonan yang sama, dia melalui PKSK juga. Dan tak dinafikan jurang antara SMKA dan SBP dah semakin berkurang. Sebab pelajar-pelajar SMKA sebab yalah tadi dia melalui permohonan yang sama. Jadi pelajar yang memohon ni memang pelajar yang cemerlang juga. Cuma mereka tak direzekikan untuk ke SBP dan ke SMKA. Jadi mungkin di SMKA juga cara pendekatan pembelajarannya ada yang macam dapat dimanfaatkan lah oleh pelajar-pelajar ni. Jadi itu dua satu perspektif dari yang saya nampak lah. Sebab kalau nak katakan apa ni, dia orang macam kita sekolah agama ada bahasa Arab, dia orang memang ada bahasa Arab juga. Jadi itu bukanlah untuk menjatuhkan grade, dia masih boleh maintain grade dan boleh catch up pula dengan SBP kan. Jadi itu pada saya eye opener lah. SMKA ni dia dah merapatkan jurang dengan SBP. Mendunia. Dia mendunia kan. Dan sebab pengetua kita sekarang pun bekas Semua Putra kan, SMK Putrajaya. Jadi itu adalah result mereka pun memang tahun-tahun sebelum ni pun memang bagus. Dia semakin lama semakin mendekati kan. Jadi SMKA tu pendekatan yang dibuat oleh pentadbir guru-guru di SMKA ni, mungkin kita pun boleh belajar juga daripada mereka, dan kita boleh tengoklah apa sebenarnya langkah-langkah yang mereka dah buat untuk orang kata apa, menyediakan ataupun mempersiapkan anak-anak ni untuk menduduki PPSN SPM ni lah kan. Okey, kita habis dah cerita pasal analisa ranking ni. Kita nak cerita pula tentang isu berkaitan dengan pelajar-pelajar di SBP, yang mana SBP ni jadualnya sangat padat. Okey, jadual sangat padat. Maksudnya pelajar-pelajar di SBP ni dilihat dia perlu menguasai banyak bidang. Bidang akademiknya satu hal, bidang kurikulumnya pun satu hal. Itu tak termasuk lagi dengan kita punya sasia, dengan kita punya kerohanian, tarbiyah dan sebagainya, kan? Jadi kebanyakan pelajar-pelajar di SBP ni, terutamanya yang di sekolah agama ni lah kan, diterapkan dengan pelbagai didikan yang mana anak-anak ni perlu mempersiapkan diri mereka, bukan setakat cemerlang dalam bidang akademik, tapi banyak lagi perkara lain lah. Dan kita tengok juga di SBP ada juga pertandingan-pertandingan kurikulum, terutamanya yang melibatkan akademik dan non-akademik lah. Akademik ni contoh yang kita biasa tengok PPM untuk bahas, debat dan sebagainya, dan ada juga robotik dan sebagainya. Dan ini memang kita saban tahun kita tengok memang berjaya lah melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan, dan tak kurang juga pelajar-pelajar yang aktif dalam bidang sukan. Kita ada Hari Kecemerlangan Sukan SBP, kita ada kriket, kita ada memanah, kita ada basketball, banyak lah. Jadi UAM kalau tengok daripada keputusan, sebelum tu kita ucapkan tahniah dululah kepada anak kerana dapat result yang cemerlang untuk SPM kali ni. Dan kita tahu
Nu'man adalah seorang pelajar yang memang aktif dalam sukan, terutamanya dalam kriket lah, menjadi kapten kriket untuk sekolah kan. Jadi macam mana sebenarnya UAM tengok pembentukan anak tu sendiri, even though dia ni aktif dalam sukan, tapi kita nak pastikan dia cemerlang juga dalam bidang akademik, untuk mendepani jelah, orang kata nak masuk ke peperiksaan dan sebagainya nanti dengan jadual yang agak padat, macam-macam benda yang pihak sekolah anjurkan, dan kalau kita tahu anak-anak yang nak SPM ni sampai tak ada masa untuk pulang ke rumah, outing dan sebagainya, so weekend pun dah ada jadual dia dah susun dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak pastikan anak kita tu boleh cemerlang dalam bidang akademik dan dalam masa yang sama dalam co-curriculum juga. So mungkin you boleh bagi pandangan. Okey, terima kasih atas ucapan lah. Dan saya pun tak sangka anak dapat keputusan cemerlang macam tu lah kan. Kalau tengok daripada dia punya effort tu, betul lah, dengan jadual yang padat tu, kita macam mampukah dia capai keputusan macam tu kan. Tapi sebab kita mungkin sebab ayah yang memang aktif sukan, so kita nak anak kita juga aktif sukan kan. So automatik memang saya secara peribadi lah memang minta dia ceburi apa-apa sukan. Sebab kita minat kriket, so saya minta dia kriket. Sama macam Cik Aziz kan. Bila ayah minat basketball, so kita cuba, kita ilmu yang kita ada tu kita cuba anak kita ikut tu, sebab kita mampu ajar yang tu kan. Dan kita pastikan mereka ni balance lah. Maksudnya jadual sebenarnya, kalau kita tengok mana-mana pelajar pun sekalipun, walaupun dia tidak terlibat dalam mewakili sekolah, tapi dia orang tetap bersukan. Jadi better daripada bersukan sekadar bersukan, baik bersukan biar mewakili sekolah. Dan masa yang sama itu untuk membantu markah lah. Kan, markah untuk PAJSK tu kan. Itu yang memastikan bila dia nak apply, macam sekarang ni tengah sibuk apply sponsorship kan. So memang benda tu agak penting lah, tak boleh nafikan. Sejauh mana kesibuknya pelajar SPP pun, maksudnya kita tak boleh nafikan yang pelibatan dalam sukan tu amat penting lah. Yang penting kita sebagai parent ni sebenarnya kita kena support dan kita kena mungkinlah bagi tahu dia, dia kena atur masa tu dengan bijak, susunlah jadual dia, masa belajar betul-betul dalam kelas tu, tumpukan perhatian kan. Dan anak-anak ni sebenarnya nak kita sebagai parent ni support apa yang dia minat. Betul. Kan dan jangan pula macam lah, kadang-kadang setengah parent ni dia nampak bila anak ni aktif sukan dah ke laut pula jadinya kan. So macam yang pengetua sedang buat sekarang ni, dia nak pastikan lah anak-anak ni mana yang agak keciciran ni dia tak dibenarkan untuk mewakili sekolah. Jadi bagi saya langkah tu betul. Cuma bagi saya dia kena ada intervensi plan lah. Betul. Dia bukan hanya membiarkan budak-budak ni tak boleh mewakili sekolah semata-mata. Sebab kadang-kadang budak ni frust. Budak ni sebenarnya bagus dalam bersukan, dia pandai main bola, dia pandai main rugby dan sebagainya, tapi disebabkan result dia tak begitu baik, dia tidak dibenarkan untuk mewakili sekolah. Bagi saya satu kerugian kepada sekolah, sebab player yang mungkin star dalam bidang atau bersukan tu tak boleh nak mewakili sekolah, nak memperkuatkan pasukan, tapi dalam masa yang sama dia akan rasa down, dia akan rasa frust, dia akan rasa memberontak, sekolah tak adil dan sebagainya. Jadi mungkin kena ada satu cara intervensi lah untuk bantu mereka. Dan saya nampak seperti mana yang kita dah jalankan pada tahun lepas lah, ada sokongan dan juga support daripada pihak luar. Sebagai contoh yang kita dah jalinkan kerjasama bersama dengan UiTM. Itu pun dengan batch UAM juga tu, saudara Nizam, Dr. Nizam kan. So bagi saya memang kita perlu gunakan peluang tu. Sekolah dia bukan setakat membuka peluang kepada alumni ataupun kepada ibu bapa nak bawa apa-apa program, tapi dalam masa yang sama sekolah pun perlu grab peluang untuk mengaturkan program. Jadi bila kita dah ada pihak luar yang sudi membantu, sebaik-baiknya sekolah sambut dengan menganjurkan pelbagai aktiviti yang boleh dimanfaatkan oleh student, oleh pelajar-pelajar dengan bantuan pihak-pihak luar ni tadi kan. Dan kita pun tahu bila cerita pasal sukan ni, banyak je atlet-atlet yang dah mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa yang cemerlang dalam bidang sukan dan sebenarnya adalah seorang yang berpelajar kan, yang terpelajar, yang memang ada result yang bagus dalam universiti, ada yang sampai ke PhD dan sebagainya.
Jadi kita tak nafikan lah sukan ni, macam pepatah Arab pun ada mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim kan. So akal yang cerdas tu bermula daripada badan yang cerdas kan. Ini pun satu perkara yang bagi saya tak boleh dipandang ringan lah. Dan itulah saya sebenarnya menyokong anak-anak ni aktif dalam sukan. Cuma intervensi itu perlu ada untuk membantu mereka yang agak kurang cemerlang dalam akademik tu, dan cara nak bantu mereka tu dengan pelbagai cara lah. Kita jangan terus sekat mereka, kita tak boleh nak stop mereka sebab mereka ni, anak-anak ni dia ada dia punya, yelah, orang kata apa, masing-masing punya kelebihan. Ada yang mungkin boleh terima, ada yang mungkin tak boleh terima langsung. So kita tak nak dia memberontak. Dengan cara memberontak tu mungkin tu yang berlakunya bully, dia pergi kacau orang, dia pergi gaduh dengan orang apa kan, sebab dia nak berontak kan. Jadi benda-benda macam tu bagi saya nak kena perhalusi lah. Kita buat dengan ibarat orang kata apa, tarik rambut dari dalam tepung. Tepung tu jangan berserak, rambut tu jangan sampai putus lah, insyaAllah. Okay, Mi, kita nak masuk sikit topik berkaitan dengan result SPM yang berlaku pada akan datang ni. Target untuk batch Mujahidin sekarang ni kan. Mujahidin nak capai untuk SPM 2026 ni. So mungkin Hilmi boleh cerita sikit sebagai parent kepada anak-anak Mujahidin ni, silakan. Okey. Target untuk Mujahidin tak dinafikan, kira sebab Mujahidin ni kalau ikutkan daripada rekod sekolah, dia punya keputusan peperiksaan dari tu adalah yang terbaik sepanjang 5 ke 6 tahun lepas. Jadi memang kita tak terkejut lah kalau sekolah menetapkan target yang tinggi untuk Mujahidin. Kalau so sekarang ni dia balik ke 1.37 lah. 1.37 ya untuk Mujahidin. Dan daripada tu saya ialah walaupun dia punya matlamat tu tinggi, tapi saya rasa matlamatnya realistik lah. Sebabnya satu, anak-anak ni kita dah drill. Actually kita sebagai salah seorang dalam Mujahidin punya parent, kita dah start planning diorang dari masa tingkatan 4 lagi. Tingkatan 4 lagi kita dah start pelbagai program kecemerlangan, program motivasi. Kita dah start dari situ. Jadi dari situ kita nampak peningkatan. Walaupun pada masa tingkatan 4 tu, seingat saya pada peperiksaan pertengahan, result mereka berbanding dia yang paling teruk. Di kalangan 4 ke 5 batch sebelum ni, dia paling teruk. Tapi bila peperiksaan akhir, dia yang paling cemerlang. Alhamdulillah. Jadi antara pertengahan tahun dengan akhir tahun tu, apa yang saya nampak ada perbezaan tu, sokongan daripada kumpulan sokongan di bawah KSIB. Kita di mana kita dah kerjasama daripada di kalangan parent ni. Kita cari kalau ada ruang yang ada daripada pihak sekolah tu, kita selitkan kelas-kelas kecemerlangan, terutamanya subjek-subjek sains lah, STEM yang berat ni kan, admat, fizik, kimia, biologi ni. Kita kalau mula-mula kita akan tanya pihak sekolah ada tak guru daripada, sebab mereka dah biasa belajar dengan guru ni, jadi teknik pembelajaran tu mungkin mereka dah adapt. Kalau tak ada, dan kita akan cari tenaga pengajar luar lah. Dan tenaga pengajar luar yang kita cari tu pun yang memang faham dengan silibus KPM. Jadi cara teknik menjawab soalan tu biar yang sama dengan skema pemarkahan. Sebab kita tak ada guna kita cari cikgu yang bagus tapi dia tak skema pemakaman dia tak sama kan. Tu kita nak maksimum, kita nak optimalkan dekat situ. Jadi antara pertengahan tahun dan akhir tahun tu ada pelbagai program yang kita dah atur. Dan termasuk juga ada satu khusus motivasi. Motivasi ni sebab kami pandang daripada feedback daripada pihak PKM, daripada guru-guru dan ibu bapa juga, kita perlu macam naikkanlah motivasi dan disiplin pelajar ni. Mungkin ada isu disiplin sikit. Jadi program tu tujuannya untuk satu, untuk mendisiplinkan pelajar. Satu lagi, semangat kerjasama antara diorang. Dan kita masa tu, kalau saya ingat saya, kita brandkan
program camp tu ialah sebagai program one team one dream. That means nobody left behind. Kalau berjaya tu biar semua berjaya. Yang pelajar-pelajar yang cemerlang ni bantu rakan-rakan yang kurang cemerlang ni. Jadi biar sama-sama naik, sebab nanti at the end of the day GPS tu kita akan ambil secara keseluruhan, bukan individu. Jadi dekat situlah mungkin daripada inisiatif tu kita alhamdulillah kita nampak result daripada peperiksaan akhir, di mana Mujahidin mencatat yang paling baik di dalam rekod Smart Kajang 4-5 tahun lepas, dan di kalangan SBP kita tersenarai di kalangan zon tengah kita top 5 dan secara keseluruhan dalam top 10 kalau silap. Tahniah. Sebab tu bila Abati letak target yang agak tinggi, walaupun ialah tekanan tu tak dinafikan memang ada, tapi saya rasa insyaAllah realistik lah dengan persediaan yang kita dah atur, dan ada lagi pelbagai lagi siri-siri kelas kecemerlangan yang kita dah atur untuk tahun ni, di mana pihak sekolah dah kata okey, hari Ahad free untuk kesip buat program. Jadi kita dah atur sebelum bulan puasa tu, dah ada beberapa kelas yang kita atur, dan insyaAllah selepas bulan puasa akan ada jugalah kelas-kelas yang menyusul. Itulah untuk tahun 2026 ni, harapannya memang kita dapat keputusan yang lebih baik berbanding yang tahun lepas. Tapi itulah maknanya anak-anak ni pun ada sokongan dan dukungan daripada ibu bapa, daripada alumni. So ini yang kita harapkan lah, mana kerjasama daripada kedua-dua belah pihak, bukan setakat sekolah aja yang menjalankan apa-apa aktiviti untuk anak-anak ni, dan kumpulan sokong ibu bapa dan juga alumni memainkan peranan jugalah untuk membantu anak-anak di sekolah ni lah kan. Jadi untuk terakhir kalinya lah kita dah masuk ke penghujung rancangan podcast ni, dan kita nak ambil lebih kurang dalam 2 minit kesimpulan daripada setiap panelis. So kita mula dengan Yuam dululah. Okey, silakan. Okey, hasil daripada yang kita nampak daripada perbincangan kita hari ni lah, maksudnya pihak KPM tu sendirilah kena pastikan tahun ni lah ada perubahan yang besar lah, drastik kepada semua SBP, dan memastikan kita SBP ni kembali berada dalam ranking, sebab dia akan ada cakap-cakap mengatakan alah SBP pun lagi teruk pada sekolah harianan. So kita tak nak dengar lagi bunyi-bunyi begitu, dan KPM kena proaktif lah dan memastikan kita akan sentiasa berada dalam radar untuk pilihan utama pelajar-pelajar sekolah rendah untuk ke sekolah menengah. Dan saya juga nak ucapkan tahniah dan syabas lah atas keputusan pelajar Muji pada tahun lepas. So harapnya keputusan ini dapat diteruskan dan dijelmakan dalam SPM pada tahun 2026 nanti lah, InsyaAllah. Amin. Okey, Ilmi pula silakan. Okey, daripada hasil daripada perbincangan apa yang kita sembang-sembang hari ni, apa yang saya nampak ialah yang pertama, khususnya lah pihak bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh lah, untuk mungkin lebih proaktif, dan kita mungkin boleh belajar, jangan tebal muka lah untuk belajar kan. Kita dengan hati yang terbuka, mungkin boleh belajar daripada pihak MRSM dan juga SMKA. Kedua-dua ni di mana bukanlah kita nak kata okey dia hebat kita belajar, bukan, kita lebih kepada knowledge sharing. Apa yang bagus pada kita share kepada mereka, dan mereka boleh share juga kepada kita, sebab hasilnya nanti anak-anak ni semua, tak kisah daripada MRSM, SBP atau SMKA, mereka ni nanti akan menyumbang juga kepada negara. Itu yang the bigger picture yang kita perlu lihat. Jadi tak ada siapa yang rugi pun dalam kita knowledge sharing ni. Mungkinlah dari segi ranking tu nanti mungkin ada sedikit bragging rights dekat situ. Cuma tapi in the end of the day secara keseluruhannya ia akan bagi manfaat kembali kepada masyarakat dan juga negara. Dan itu satu. Dan terima kasih juga kepada Tuan Haji Yu Amri tadi, ucapan untuk anak-anak Mujahidin, dan saya juga berharap dapat dijelmakan lah dalam keputusan SPM kali ini. Memandangkan SPM kali ini mungkin
anak-anak semua dari seluruh negara dah kembali kepada jadual yang asal kan, dah start Januari habis Disember. Jadi mungkin ini adalah reset balik, dan harapnya ini adalah satu keputusan yang baru-baru SPM baru-baru ini adalah wake up call kepada kita pihak SBP supaya sahut cabaran ni dan bangkitlah untuk kembalikan SPP di tempat yang sepatutnya. Tempat yang sepatutnya. Okay, itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kedua-dua panelis, saudara Yu Amri dan juga saudara Hilmi, atas perkongsian pandangan masing-masing dalam sesi kali ini. Dan untuk kesekian kalinya saya ingin menjemput rakan-rakan daripada SBP lain, alumni daripada SBP lain untuk bersama-sama dengan saya dalam rancangan Sembang Budak Pandai ni, sebab ini adalah platform untuk kita berkongsi idea, berkongsi pandangan sesama kita lah, apa ni orang kata, berkomuniti SBP. Dan niat asal saya ataupun Koperasi Anadi mewujudkan studio podcast Nadi Suasana ni memang kita nak mengumpulkan lah kawan-kawan kita daripada SBP lain, terutamanya mereka yang mungkin dah 50 tahun lebih, ada sekolah yang mungkin dah lebih 50 tahun dah merayakan jubli emas dan sebagainya. Jadi abang-abang ataupun kakak-kakak boleh datang ke sini berkongsi pengalaman anda lah. So kita sangat mengalukan. Jadi kalau berminat nak menjadi panelis ataupun nak bersembang dengan saya, boleh hubungi saya di talian yang saya akan nyatakan dalam video ni nanti, insyaAllah. Okey. Jadi itu saja daripada kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.